Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam perpaduan, salam RM3.92. Hari ni tergempar lah. Orang kata satu statement, orang kata saya tak ni lah, ada satu statement yang mengatakan bahawa pengurusi Perikatan Nasional dimansuhkan. Orang kata kenyataan daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Hari ni orang kata menjadi desas-desus lah daripada rakyat dan aktivis-aktivis politik, tak boleh diselesaikan lagi dalam gabungan komponen Perikatan Nasional. Adakah PAS itu bermasalah ataupun bersatu nak memberi orang kata tanggungjawab kepada PAS ataupun bersatu tidak percaya dengan PAS. Sebab apa, dalam keadaan hari ini kita sendiri pun kita lihat benda ini tak berjaya orang kata nak ditangani oleh parti PAS sebab masing-masing rasanya gila dengan jawatan pengurusi Perikatan Nasional. Persoalan lah bagi kita nak tengok sejauh mana. Sebab apa, selepas berlakunya di negeri Perlis, hari ini kita tengok komponen Perikatan Nasional ni, benda ni tak boleh nak diselesaikan lagi. Apa yang kita pun jadi tanda tanya, adakah gabungan ini letak menanti belah ataupun sebagainya. Sebab dalam keadaan hari ini kita tengok dengan orang kata kerajaan perpaduan, dengan kita kata secara gabungan lah, hari ini cukup mantap. Walaupun kita tengok selepasnya Perhimpunan Agung UMNO, kenyataan pemimpin daripada UMNO kita mengkritik, akan tetapi kita lihat orang kata kebijaksanaan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Diraja Anwar Ibrahim ni berjaya menangani benda ni. Maksudnya tak ada permasalahan nak dibandingkan dengan komponen Perikatan Nasional ni. Cubalah tuan-tuan melihat tiap balik kalaulah Perikatan Nasional ni mengambil alih negara, agak-agak berapa banyak pula Perdana Menteri yang akan akad sumpah ni. Dalam masa yang sama mereka menggunakan modus operandi menunggang rakyat, akan tetapi tidak boleh menyelesaikan permasalahan rakyat, sedangkan mereka berada dalam orang kata Dewan yang mulia, iaitu Dewan Parlimen. Sepatutnya benda-benda ni dibangkit untuk membantu rakyat di kawasan masyarakat, akan tetapi tak berlaku benda ni. Kira duk kalut nak menjatuhkan kerajaan. Sebab apa? Dengan kuasa. Dengan nak duduknya di kerusi empuk, tapi nak bantu masalah rakyat ni tak mau. Ini yang berlaku. Sebab kita tengok hari ni kerajaan perpaduan hari ni yang diperintah oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita tengok dengan nilaian ringgit kita hari ni $1 persamaan hari ni RM3.92. Bermakna ada peningkatan. Saya ucap syabas kepada kerajaan perpaduan.